Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Novi Time Malaysia. Okay guys, hari ini lama saya tak turun dekat sini. Biasa saya menjala dengan bersama adik ipar ya. Kat belakang saya adik ipar saya lah. Di sini kita nak pasang pukat. Kita pasang pukat dulu. Lepas ni nanti kita tunggu pukat ni kan dapat, kita akan menjala. Okey? Jom kita nak prepare dulu. Kan? Ada. Pertama. Nah, salah satu. Agak ya. Kenapa betul? Mana nak dah ni. Gili udah ada ilutu prima. Tak ada apa-apa kosong. Memang yang kosong. Okey. Jom kita nak turunkan pukat. Tarik lagi. Angkat balik gini. Lagi. Tak lagi. Udah. Lagi. Lagi ni. Lagi sampai tiang tu. Okey. Okey. Lepas. Pas. Okey, pukat kita dah turunkan. Sekarang kita nak ikat. Lampu kat air. Okey dah. Jadi kita ikat. Okey, pukat kita dah siap pasang. Sekarang kita nak menjala sambil tunggu kita punya pukat tu adalah ikan yang sangkut ya guys. Okey. Okey, sambil tunggu pukat kita ada dapat ikan, kita menjala dulu. Kat sini macam biasalah. Yang baling siapa? Lepas tu tengok siapa yang tarik. Bismillah. Siapa lagi? Saya lah. Ada posisi begini. Adalah. Oh, Cuci. Ada. InsyaAllah ada. Tapi tak tahu apa ikan ke bandar raya. Ikan. Oh, ikan. Oh, alhamdulillah. Okey, 4. Bali. Dapat 4 tilapia. Mantap. Terlepas. Sayangnya. Oh, nanti dia sangkut lah tu. Tak apa. Besar lah pula tu. Sudah basah. Tak rezeki. Sayangnya. Lepas tu besar tadi. Tak
apa? Buat roti kita. Kan dah paling besar lagi dari tu. Okey. Bismillah. Saya tukang tari aja. Ini nak ambil kira ke pot. Kat sini je. Oh, di kayu bawah. Ada. Oh, semua tengah makan. Bandar raya tu. Bandar raya. Sini bersama. Bu. Ya. Okey, bismillah. Jom Sini. kita bawa sini tempat duduk. Dapat 2 ekor ikan bandar raya. 3. Mana? 3. Ha, 1, 2, 3. Tilapia dapat 1. Tadi ada 2 lah. Tilapia 1. Tadi ada 2 jatuh kok. Satu tilapia tadi jatuh mas. Tak apa, orang aku tumpah. Keluar dari sana. Tu dah keluar dah tu. Bandaraya, baby bandaraya. Nampak tak yang tak penuh? Bandaraya guys. Bu. Oh. Okey, sekarang kita nak check kad je. Sebab tadi nampak macam ada goyang-goyang. Ada. Dapat 1. Dapat 1. Tilapia. Boleh tahan juga ni duri ni. Tak dapat lepas ni. Dapat seekor Ada ke? Okey. Kita lanjut menjala ya. Tadi dapat 1 ekor ikan tilapia. Kita jala lagi. Dia bagi dedak. Bismillah.
Ikan ubi garis. Dia berenang dia di tadi. Boleh gula di sana. Oh, itu dia di gizi. Ya, kunci mana? Ha, Oh, ubi. Nah, itu lagi gizi. oh ini first lah. Ubi. Tak nampak besar lah. Sampai tali ni pun kena tarik. Ubi. Dah tarik dah. Bismillah. Lagi ada. Dua tu. Ada. Yang tarik jala dah rasa. Bismillah. Ada satu. Ada lagi. Ada banyak. Baik. Gila. Kat belakang sama dia pijak. Ada satu pijak. Oh, lompong. Ini ni. Ini kat belakang. Lampam. Ya Allah. Ini dah kan pagi pergi lagi. Allahu Akbar. Nah, ada tak? Pada. Lampam. Akak. Jangan lepas Stand by je. Takbir. Gapia. Lampam. Oh, lampam. Oh. Mantap. Aduh. Dia masuk poket. Oh, kilo. Terus ke Lagi. Oh. Ustaz ni. Sekejap. Pegang kepala dia. Masuk ni. Masuk. Okey. Fatima, bala pakai dia pegang, tak pakai dia puri. Masuk dalam apa? Ikan lampam. Kenapa? Podi lah. Pandai tadi. Oh. Kita cakap Apa sudah dia bisa? becak. Ini mana? Kayu nak tidur dulu. Apa silam lah, ada lampang macam chance sedikit. Thấy rồi nó. Dia dekat lecak ni. Kat dalam. Ambil rokok lah. Ya rokok. Naruh dulu. Ada baldi. Anda. Ha. Mandi lecak dah. Tapi puas hati lah ikan tepung. Okey, balingan yang tadi dia satu kali baling dapat satu lampam ni besar. Lepas tu dalam 7 ekor ikan tilapia. Mantap. Tapi mandi dengan Isyad lah sikit. Okey, sekarang kita nak cek yang kali kedua. Pukat kita ya. Okey. Bismillah. Ke sana. Gari. Siap. Tengok. Gari. Gila.
Oh, Okey. Ada dapat dalam 5 ekor ya. Mama. Allah Akbar. Tengah berehat. Tengah berehat sementara tunggu buka lagi kita letak. Tadi dah ambil yang kedua kali. Tahan juga dapat. Lepas nanti lanjut lagi untuk menjala. Baru letak dedak ya. Biar dulu kumpul ikan, lepas tu baru kita menjala lagi. Mantap. Bismillah. Oh. Ada. Oh, ada. Alhamdulillah, bismillah. Stop. 6 ekor. duduk ke sana. Sama. Ada ke? Ada Malaysia. Tak redup lah ya? Yang tu nak keluar. Ya, tempat redup. Boleh mah. Boleh. Undur boleh. Boleh. Ini dulu tak? Okay. Hari ni kita nak perlukan baldi. Ini tukar kita ambil baldi je. Ni dia dapat ni. Wah. Ni bapak bandaraya ni. Besarnya. Balik. Ni buat burger sedap. Kan ni yang puri lagi. Lepas tu ada ikan tilapia juga. Kurang serang. Okey, cantik. Mula pasti di sana ini lah. Tu tilapia bandaraya. Ni ada lagi satu. Betul tak dia? Nampak lah kan? Melompat. Alhamdulillah. Ang depan ni. Kalau situ mana kau ini? Bodoh apa lah? Ini boleh. Ini nanti. Macam ini boleh. Tilapia bandaraya. தானே இகுவானா பிடிப்பாங்க அதோட பள்ளி தெரியுமா எப்படி இருக்கும் Apa? Iguana? இகுவானா Banyak.
dia akan tiap dalam sifat. Buang-buang. Oh. Ada lagi bandaraya tu? Apa nanti sebenarnya? Bandaraya terus kita musnahkan. Ikan perosak. Sekarang buat burger sedap oh. Ini mau semua. Ini ono. Proses menarik perhatian ikan. Bagi umpan, dedak campur dengan apa tadi? Tepung. Bagi dah satu bahan campur. Kita bagi umpan. Lepas tu bila dah dalam 10 minit baru kita baling jala. So ikan tu pulang makan kat sana. So ingat dapat. Dua. Zendel ni. Oh, Buat 2 ekor. எப்படி செக் பண்றது? மாட்டிருக்காது நீ. அங்கிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. Oh. Oh, dapat ke? Oh, ada tilapia. Okey lah. Ada dua. Ada 2. Tak. எங்க மச்சான்? என்னாச்சு? அது குழு எடுத்துட்டு அதுக்கு Baling jala lagi. Tengah tarik. Rasa-rasa macam ada. Ada. Oh. Ikan apa tu ya? Warna dia lain sikit. Kerja juga. Ini apa? Tilapia juga. Lain lah. Ya, di tilapia ada 30 lebih. 30 spesies. 35. 35 spesies. Ini apa ni? Oh, wow. Mata kail. Mai dengan mulut ke? Mata kail sangkut. Empat lah. Ada 2 dia jenis spesies lain. Tapi di tilapia jugalah. Apa nama dia? Exercise. Ada akak cakap tadi. Spesies. Oh. Balik. Ini macam. புடி மீனை போடுறா பாம்பு பிடிக்கிறா கடிச்சு கை மறைக்குது. இந்த ரெண்டு kawasan தான் இப்போ இதுக்கு உட்காந்து போட்டு உட்காந்து அவ்வளோ நேரம் போட்டு வந்தோம். Ni warna ada warna hijau sikit dah. Yang itu lawan. Oh.
Oke, kita nak baling lagi sekali jala. Semoga kali ini dapat juga yang besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lompat tak lepas. Iya, nampak. Okey, Salma tengah tarik jala. Ini kira bersih. Dapat besar. Sedang Ini tengok tadi. Boleh tahan juga satu kali jala. என்னதுடா? நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடு சொன்னேன். ஓ ஜாலிக்கு அதான் அர்த்தமா? Baling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mati. Oh, kena lagi. First time kita dapat banyak macam ni. Ada. Okey. Yang ini ada insya-Allah. Sap. Bismillah. Oh. Kari kambing memang kuat. Ui. Dari apa pada atas sampailah ke bawah penuh. Ano mo ulis na sila? Lepas Tak, ah. tak. Badan raya terus kita musnahkan. Bismillah. Jaga. Angkut. Ano yun? Tiga lah. Kita ambil ya. Ini ambil tembak orang lagi. Yep. Dua ekor lebih dah.
Bukan rezeki. Nah, dah pokok masuk. Lebih. Mantap. Sebalik ni memang kita tak shoot lah. So, ni ada ya. Banyak ni nampaknya. Mantap. Banyak juga. Dia apa ni? Dia apa ni? Oh, ikan apa ni? Belutnya mahal punya ikan ni. Kita hari ni dapat hari ni kita dapat ikan apa ni ya? Spesies apa ni kita pun first time dapat. Dia ada warna oranye. Siapa yang tahu boleh masuk komen. Tapi cantik lah. Cantik. Yang satu lagi tu. Lepas lah guys. Udra lepas. Sebab dia unik sikit. Ikannya ada warna orange. Lepas tu bentuk dia pun memang cantik lah. Ikan mahal loh. Okey. Mata dia pun besar. Dia boleh sorry rumah beda. Okey, kita sudah selesai perbincangan. So ikan ni kita nak lepas balik. Sebab kita first time dapat. Bye-bye. So sayang. Bismillah sorry. Kita lepas. Bye-bye ikan. Okey. அது வந்து மேமாங் மடியில தான் இருக்கும். மடினா சேரி. ஆனா இதோட முள்ளு நல்லா தான் இருக்கு. பாம்பு கிட்ட கடி வாங்கியிருக்கேன், ஆனால் மீன் கிடைக்க வைப்போங்க. அது குத்துனா பொட்டுன்னு போயிடலாம், இது குத்துனா வலிக்குமே. Dah tua, 3 dah tua. Oh mantap, besar juga. Pekasam. Talapia apa? Okay guys, alhamdulillah hari ini kita menjala dan juga letak pukat dan ini hasilnya ya. Alhamdulillah banyak. Lepas kita dapat ikan lampam tu seekor besar. Yang lain ikan talapia. Lepas tu tadi kita sempat dapat ikan yang unik ya. Ikan dia ada warna oranye tapi kita tak tahu dia spesies apa. Memang besar lah ikan lampam ni. Tak. Ikan lampam. Okey, video hari ni kita tutup sampai di sini. Alhamdulillah hari ni kita masih ada rezeki dapat ikan. Mantap. Jangan lupa ikuti video Novi Time Malaysia berikutnya. Subscribe, komen, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Bye-bye juga. Ciao. Ambil semua. Akhirnya dapat juga yang besar ikan talapia.
Lebih besar pada tangan. Mantap. Bakar. Wow. Petang baru dapat.